Okey, mari kita tengok exercise 4. Harga sepinggan nasi ayam pada tahun 2005 ialah RM3. Yes, RM3. Okey, so lepas tu dia tak bagi harga. Sebelum tu kamu kira untuk harga kan? Sekarang ni dia bagi indeks harga. Maksudnya nombor indeks pada tahun 2012 berasas 2005 adalah 140. Lepas tu hitung harga. So kita kena tahu formula dia. Dia bagi indeks. Jadi kita isi indeks dekat depan. Okey. Kemudian harga pada tahun 2005. Tak, harga pada tahun 2005 adalah RM3. RM3 ni kita isi kat bawah. Okey? Apa yang kita nak adalah yang ni. Dia bagi apa? Kita isi. Lepas tu soalan dia. Hitungkan harga pada tahun 2012. So, jadi kita ada ni 140 kita isi kat depan, RM3 kita isi kat bawah. Sebab dia berasas 2005. 2012 kena tulis kat atas. Kemudian, 3 kat bawah kan? 3 bahagi ke sana jadi darab. Jadi 140 darab RM3. Bahagi dengan 100. Sebab ini darab. Jadi bahagi dengan 100. Jadi dia dapat 140 darab 3 bahagi 100. Jadi dalam kalkulator you akan dapat 4.2 kan? 4.2. Okey? Jadi kita tak boleh tulis macam ni sebab dia harga. Dia ringgit. So dalam Econsave, you pergi Econsave ke, you pergi 99 ke, semua harga dia mesti ada 2 tempat perpuluhan kat belakang kan? So, bila tentang harga atau tentang ringgit, kena 4.20. Belakang kena ada 2 tempat perpuluhan. Sebab you pergi mana-mana, dia pun 2 tempat perpuluhan kan? Jadi, walaupun jawapan kalkulator 4.2, kamu pun perlu tulis 4.20. Okey ya? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, purata. Okey, purata pada bil pada tahun 2005 adalah harga ni. Nombor indeks ialah 125 pada tahun 2012 dan 2005 sebagai tahun asas. So maksudnya atas ni pada tahun 2012, kat bawah ni 2005 harga dia. Okey, jadi kita isi 125 ke dalam sini. Okey, kemudian dia bagi ni kan 2005. Jadi kita isi kat bawah. So dia dapat macam ni. So ini bahagi kan? Ke sana akan jadi darab. Bahagi jadi darab. Kat bawah ke sana akan naik ke atas. Jadi darab. Kemudian ini darab jadi bahagi. Boleh kan? Ini ke sana jadi darab. Ini darab ke sana akan jadi bahagi. Ke kiri lah. Bila dia melalui sama dengan, dia akan tertukar. Okey, and then guna kalkulator. Kalkulator dapat 87.5. Kamu tak boleh tulis 87.5 je. Ya, kamu kena tulis 87.50 sebab sen kupang. Kamu kena tulis ni. Okey, kita tengok seterusnya. Yang ni. Sama je. Dia bagi indeks harga tahun 135. Okey, so kemudian dia bagi tahun 2011 and then dia bagi juga tahun 2013 nilai X. Ini harga. Jadi kita sama juga, kita guna formula. I kita isi sini. Lepas tu dia kata 2013 berasas 2011. Maksudnya 2011 kat bawah. Jadi nilai 2011 kita isi kat bawah. Isi kat bawah. Kemudian darab 100. Yang ni nilai X lah. Dia bagi X, kita isi X lah. 2013 isi ke atas. Okey? Berasas 2011. 11 bawah. Ini 13 atas. Jadi, kita dah isi yang ni ke sana jadi darab. Bahagi ke sana jadi darab. Lepas tu darab ke situ jadi bahagi. Dan kalkulator dapat yang ni. Tulislah. 2 tempat puluhan. Okey. Ini harga dia. Okey. Next. Ini cuba buat ya. Sekejap ya.